Ini Namalah nak try koktel warna-warni Aidilfitri by Ubi Leka. Sedap, rasa dia sangat refreshing. Rasa ubi leka yang kita jadikan jelly tadi memang ngam dengan menu. Satu hari, satu menu ubi leka, rasa kampung yang tak pernah hilang. Hari ni, kita guna ubi siap masak dari ubi leka. Tenang je sebab tak payah kupas, potong, rebus atau lenyek. Terus guna, ubi pun manis dan lembut. First, blend ubi leka dengan susu full cream, gula dan air kosong sampai halus. Tambah sedikit pewarna bagi warna dia naik cantik. Lepas tu, tapis sebadan ke dalam pan, buka api perlahan dan masukkan serbuk puding. Kacau sampai pekat dan sebati. Bila dah siap, tuang ke dalam bekas dan biarkan sejuk. Dah keras, keluarkan dan potong kecil-kecil macam jeli. Untuk hidangan, masukkan ais, susu cair, sagu, selasih, cincau, nata de coco dan akhir sekali jeli ubi tadi. Untuk siapa-siapa yang nak buat berbuka ke ataupun nak buat majlis kecil-kecilan ke, menu ni memang sesuai. Boleh dapatkan ubi leka di beg kuning kita sekarang.